Nasi lemak. Periuk Ali Rusia. Sarapan. Nasi ke bang? Nasi lemak. Laksa, nasi putih, nasi kerabu, nasi lemak. Laksa. Laksa besar. Ni laksa ke? Kuah kana? Kuah dia kana? Kuah lemak. Laksa benda. Laksa naya. Laksa naya so ni. Laksa naya. Sama. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak saya. Nasi lemak, nasi putih, nasi kerabu ada bang? Nasi kerabu ada. Nasi kerabu. Nanti nak tengok dulu. Nak beli lauk boleh? Ya. Nasi kerabu biasa boleh. Kalau masing ada. Baru ada. Nasi putih ada dah sini kan? Okey. Nak ambil ikan tu. Ikan ada ikan masak. Ikan bekok ni. Ni ke ikan bekok Tapi kita sungai bawang 5 lah. Masing tak? Tak masing yang mana boleh makan. Seko. Nasi putih lah. Zul ambil nasi putih, kuah campur-campur, lepas tu ada telur mata, lepas tu Zul ambil bawang goreng yang dalam daging goreng tu. Zul suka bawang goreng macam tu. Lepas tu sambal belacan, timun, lepas tu ikan bekok. Dia kata ikan ni tak masin, dia tak letak banyak garam. Dia jual tu seko-seko yang dah goreng. Lepas tu masa Zul order baru dia ambil dia goreng-goreng bawang, goreng-goreng cili tu dia letak atas ikan bekok ni. Kedai Periuk Ali Rusia. Dia banyak koleksi barang lama dekat sini. Ada motor tu, nampak tu dia sangkut tu. Basikal yang kat bawah tu, kat sana ada. Terima kasih. Makanan tangan boleh tu. Okey. Terima kasih. Lepas tu ada TV lama dia kumpul kat situ. Dekat belakang tu ada gambar-gambar motor banyak koleksi gambar. Tengok tu gambar kartun, budak-budak suka semua tu gambar koleksi yang lama. Dia barukan dekat situ. Lepas tu dalam almari tu ada banyaknya kotek-kotek mainan budak-budak. Banyaklah, cantik-cantik. Lokasinya di Bandar Kuantan. Dia mudah je, kedai ni tak susah. Masuk je, ambil nasi sendiri, cedok, lepas tu order, duduk. Terima kasih. Biasalah, kopi peng.